Selamat kembali ke Lepak Elekopak Podcast. Kahwin tu betul ke sekali je? Padu itu jadi video. Mantap. Kita kena letak style baru supaya cerita tu evergreen. Series Ipin tak silap saya dalam 29 million views. Mungkin Madam nervous agaknya. Tak, benda sensitif jangan disebut. Celebrating legacy, inspiring futures. Explore our exclusive inspirational talk. Join our masterclass. Catch live exclusive podcast. Unleash your imagination through coloring. Sing, dance, and celebrate with us. LC Expo 2025, 11 to the 14th of December 2025 at World Trade Center Kuala Lumpur. Belayarlah kita semua menempuh segala dukanya, kau dan aku bersama. Terbang tinggi kita semua, terus menuju di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah anda sedang menyaksikan secara live di YouTube dan juga ramai tetamu-tetamu yang ada di sini yang menyaksikan kami buat live secara live daripada WTC Kuala Lumpur yang kita panggil Lepak Leskopak disempena dengan LC Expo di WTC ini. Okey, bagi mereka yang berada di rumah yang sedang menyaksikan secara live ini, jangan ke mana-mana. Saya akan bersama dengan anda selama 1 jam dan juga selepas 1 jam tu terus kemaskan anak-anak. Malam ni datang ke WTC, kita ada konsert Upin dan Ipin. Ya, konsert Upin dan Ipin malam ni adalah malam terakhir. Jangan lupa abang-abang yang ada anak-anak kecil ataupun makcik-makcik, nenek-nenek, atuk-atuk yang nak tengok Tok Dalang, yang nak tengok Upin Ipin, datang saja ke WTC malam ni untuk menyaksikan konsert pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Leskopak kerana mengundang saya untuk menjadi host pada hari ini untuk kita menggali bagaimanakah journey Leskopak ini daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba hari ini menjadi tunjang nombor 1 negara dalam penghasilan kartun-kartun yang hebat. Apa lagi kalau bukan Upin dan Ipin animasi. Dialah yang telah mencetuskan satu fenomena dan hari ini sudah 20 tahun berada dalam industri animasi negara kita dan telah mengharumkan negara kita bukan hanya di peringkat Malaysia tapi peringkat dunia. Dan saya nak ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Haji Burhanuddin Muhammad Razi. Apa khabar Datuk? Baik, Assalamualaikum. Tengok cara orang kaya kalau bercakap tuan-tuan dan perempuan, dia slow, saya tak macam saya. Saya ni orang susah. Jadi kalau orang kaya kalau bercakap tengok, baik, Assalamualaikum. Tu cara dia. Datuk. Okey, boleh tak Datuk cerita sikit sebenarnya dekat WTC ni ada apa tu? Kita sempena dengan 20 tahun
lahirnya Lekopak, kita mengadakan LC Expo, Lekopak Expo. Selalunya setiap tahun kita mengadakan karnival Upin Ipin yang dihadiri oleh ramai peminat. Tetapi tahun ni kita tukar menjadi expo, di mana dia ada talk, kita panggil pengusaha-pengusaha dalam industri ini untuk memberikan ceramah macam mana mereka membangunkan sesuatu bidang itu. Yang telah datang semalam, Datuk Lat ada, Hassan Muttalib, Siti Roy bercerita pasal teater. Kemudian Gas, dia menunjukkan cara pengarahan baru. Gas ni adalah pengarah filem Polis Ebo. Dan hari sebelum tu Datuk Yusof Aslam datang. Dia bercerita macam mana dia buat sembilu itu. Jadi banyak yang boleh dikongsi. Dan saya sendiri setiap hari memberikan talk ni sebelah pagi mengenai bagaimana saya membangunkan Lekopak itu. Jadi crowd yang kita minta datang tu kebanyakan universiti. Setiap hari UiTM menghantar ramai pelajar dia. Dia boleh menimba ilmu. Saya tak faham lah Datuk. Datuk dah buat Leskopak 20 tahun. Yang Datuk sibuk nak pergi mengajar orang kat luar sana tentang industri semua, untuk apa Leskopak ni? Ya, kita nak share kejayaan kita. Banyak lagi yang nak cubalah nak membangunkan syarikat animasi. Jadi kita bagi tip lah macam mana nak membangunkan syarikat animasi dan mengendalikan. Pekerja-pekerja kreatif ni bukan senang nak dikendalikan kerana dia very kreatif. Kalau dia tak boleh deliver, dia bagi creative reason. Jadi you mesti ada cara untuk mengawal mereka, membuatkan mereka menghasilkan produk kreatif. Jadi itulah sebabnya Datuk buat expo ni untuk lebih memberikan manfaat kepada mereka yang meminati, khasnya anak-anak yang belajar di universiti. Ya. Dan kita juga share daripada staff saya yang pakar dalam new media, macam mana kita menjadi nombor satu dalam YouTube, TikTok dan sebagainya, dan apa pointer-pointer untuk mereka boleh menjadi top dan mendapat hasil daripada YouTube dan sebagainya. Saya rasa ini kira sumber pendapatan baru tu kan? Ya, secara kita memang banyak dapat daripada YouTube kerana kita yang nombor satu YouTube. Tapi kalau Datuk ajar orang lain, Datuk dah ada empire, nanti dia orang akan jadi kompetitor kepada Leskopak. Dia dalam filem atau animasi ni dia tak ada competitors. Apa benda you hasilkan, orang tengok kalau bagus. Jadi dia tak ada compete. Dia bukan macam kita jadi kontraktor. Satu orang dapat tender, orang lain tak ada kerja. Tapi dalam filem, semua orang boleh buat filem. Persoalannya, boleh ke filem you collect duit banyak? Orang nak pergi tengok. Itu yang kita nak ajar. Jadi kita tak takut kita nak berkongsi semua tu. Okey, Datuk. Datuk di antara pelopor yang mula-mula buat animasi dekat Malaysia dan membuktikan kejayaan itu. Datuk boleh bagi tahu dengan kami yang sedang menonton, saya juga di sini, berapa jauh dunia animasi ini boleh pergi dalam negara kita ke peringkat global? Sebenarnya saya bukanlah yang pertama membuat animasi. Animasi di Malaysia ni dah dari dulu. Tapi itu tak jadi tu. Itu macam buat lah tapi tak jadi. Kira Datuk ni saya cakap sebab Datuk jadi. Apa yang saya buat adalah membangunkan perniagaan animasi. Lain buat animasi dengan perniagaan animasi itu berbeza. Salah saya tu. Sorry tu. Salah. Itu kena faham. Jangan marah. Tak ada marah. Jangan marah. Relax. Tapi kena tahu bahawa apa yang saya bangun adalah perniagaan animasi. Nombor satu, kita kena buat animasi supaya orang semua minat. Jadi bila Upin Ipin dah diminati oleh ramai orang, banyaklah orang nak menggunakan Upin Ipin untuk memajukan perniagaannya. Contohnya dia ambil kolaborasi dengan dia punya produk. Kita dah banyak buat tu. Umpamanya kita buat di Indonesia, kita buat dengan lollipop, aiskrim. Bila aiskrim tu tahu Upin Ipin kat luar, dia punya laku.
lain macam. So masuklah kita suruh dia bayar lesen. Ini semua perniagaan cara baru. Disney dah buat tu, jadi kita ikut macam mana dia buat. Tapi okey tu, jap. Datuk bukan orang animasi sebelum ni kan? Saya tak buat animasi. Saya berniaga. Niaga apa yang kenapa tiba-tiba boleh terjun kat sini pula? Macam mana boleh terjun kat dalam dunia animasi ni? Ya kita boleh buat aja semua produk apa dak lah. Yusuf Aslam pun dia bukan orang filem. Tapi dia $6 million man. Tapi Haji $60 million man. Itulah. Lain macam kan. Dia cerita pasal orang punya duit je Haji ni kan. Dia punya duit tak nak cerita. Kan? Okey, macam mana? Okey, dalam banyak-banyak bidang. Okey, Haji dulu daripada oil and gas. Oil and gas. Kenapa? Ada banyak menyaga lain. Kenapa animasi? Sebenarnya bila saya keluar dari oil and gas, duit banyak. Ui, sombong lah. Bukan sombong. Saja nak cakap dengan kau banyak duit. Lepas tu tak tahu apa nak buat. Kita muda lagi. So isteri saya cakap, kita buatlah bisnes. So saya tak tahu nak buat bisnes apa. Dia kata, mari kita buat filem. So pasal dia ingat dia boleh buat filem yang paling baik daripada apa yang ada tahun 2005. So bila kita pergi tanya pelakon-pelakon lah, macam Roshamno, dia nak minta gaji macam Syahrukan. Ini fitnah. Ini fitnah ni live ni tu. Datuk tak pernah offer saya masa mula-mula buat filem. Tak, kita belum buat filem. Kita buat kajian. Saya punya gaji bukannya mahal. Untuk satu filem baru 2 juta je. Itu. So ini lah dia minta 2 juta. Tapi bila kita tengok filem collection 500,000 je nak mati. Itulah. Lepas tu dia punya kru semua freelance. So banyak tak ada disiplin. Dia kata dengan Ajar tak boleh buat ni. So waktu itu 2005 kerajaan tengah mengusahakan untuk membangunkan animasi. So dia taruh duit banyak tau, 200 juta dekat Ikon Tempan. Itulah sebab saya suka nak pergi ke situ. Kita buat animasi. Kita tengok Disney tu begitu besar empire dia buat. Dia orang boleh buat apa kurang kita tu. So kita study lah macam mana dia buat. So nombor satu, you kena buat karakter yang orang minat. So macam Disney 40 tahun dia nak hasilkan Mickey Mouse tu sampai terkenal. So bila Mickey Mouse tu dah naik, itu yang dia jual lah. Tapi macam mana, siapa yang reka Upin dan Ipin ni? Upin Ipin ni bukan direka. So tim saya yang masa mula tu, dia nak buat filem. Nak buat filem? So kita kata okey, saya ada 8 orang saya ambil. Lepas tu dia sendiri buat karakter tu. Dia buat 2 budak kembar. Dia kata budak kembar ni cute kalau kita buat animation. So kepala dia botak. Kenapa botak? Dia kata kita tak ada duit nak render. Jimat kalau tak ada rambut. Itulah mula dia. So okey lah. Lepas tu saya kata kalau kita buat animasi ni, masa tu tak ada YouTube. Tak ada Facebook. Habis mana kau nak tunjukkan ni semua? So kena cari TV, beli kita punya produk. Baru kita boleh tunjuk. So kebetulan saya baru masuk dalam industri ni. Saya ikutlah MDEC pergi Cannes. Saya pergilah ke Cannes. Rupanya di Cannes tu, dia orang jual TV station tu. Dekat situlah you nak jumpa CEO TV9, TV3, RTM, Menteri. Senang je, duduk minum kopi je. Dekat sini nak dapat appointment 6 bulan pun tak dapat kan. So masa itu saya terjumpa dengan arwah Cik Bok. Dia masa itu TV9. Dia tunjuklah animasi yang kita dah buat. Dia kata cantik ni Haji, kata. Cuba buat untuk bulan puasa. Kandungan untuk bulan puasa. Masa itu bulan 4. Bulan puasa bulan 10. Balik kita kata ambil 2 orang budak tu, kita buat cerita dia berpuasa. So Hajar buatlah skrip. Budak ni tak ada nama. Siapa bagi nama tu? Hajar. Dia kata gunakan huruf U dan I. U and I. Taruhlah pan pin pun belakang. Last sekali Upin dan Ipin, sedap. Nak betul-betul nama Melayu tu, Upin Ipin. Nama Melayu orang putih senang sebut. Upin and Ipin. So kita kata pakailah. Dia buatlah cerita. Lepas tu masa rupanya dia ni
apa orang putih kata God gifted talent. Dia boleh buat cerita. Mana dia belajar ni? Tak tahulah, dia duduk rumah jaga anak, jaga saya, itu je. Dia tak pernah belajar. Memang tak bagi keluar rumah dahsyat ni Haji ni. Tak boleh keluar. Iyalah, bini Habis orang rumah tu, bini tak rumah tak boleh keluar. Bini kena jaga. Dia lawa kan, kena jaga. Lepas tu dia buat cerita. Mula-mula dia berpuasa, dia tanya Kak Ros, puasa tu apa? Kak Ros cakap tak boleh makan dari pagi sampai petang. So dia kata matilah. Itu dialog dia. Lepas tu dia kata mesti ada catchphrase. Dia tahulah betul supaya positive vibe. Itulah mula. So kita buat, tim saya buatlah, kita buat cerita kenalkan puasa semua tu kan. Buat cerita, saya bawa the first episode tu ke Cik Bok, dia tengok, oh best. Okay, on. So kita continue lah buat. 2 minggu nak raya, kita belum buat episod raya. So Ajar tanya, mana bapak dia dengan mak dia? Budak-budak tu cakap tak boleh buat ke? Satu apa tu, bapak dia tu model kena 2 minggu. Ajar kata tak apalah, balik rumah dia tulis. Pagi raya dia pergi melawat pusara. Itu jadi anak yatim sampai sekarang. Sebab tu kan, ini semua ketentuan Tuhan lah. Pasal tak sempat buat. Tak sempat bukan buat. Di accident. Okey. Masa tu kira Datuk tak nampak lagi bahawa animasi ni boleh menjadi satu perniagaan yang besar bagi Datuk lah. Tak nampak lagi. Kita tahu kita boleh buat besar. Pasal modal saya ada. So masa nak start tu, tim saya yang 8 orang tu cakap, Uncle nak buat filem ni belanja 2 juta je. Apalah sangat 2 juta masa tu, duit banyak kan. Boleh je. Tapi bila kita keluarkan filem gang tu, itu yang betul-betul dapat duit. Saya habis 4 juta duit saya, 1 juta duit Mosti. 5 juta. Oh, dapat grant juga? Kita dapat grant daripada Mosti untuk buat filem gang. Filem yang pertama tu. So kita buat filem tu. Selepas Upin Ipin meletup kat TV9, kita kata Upin Ipin boleh continue kan. Dan Ajar kata dalam skrip asal gang tu Upin Ipin tak ada peranan. So kita diolah hanya semua skrip tu. Itu yang dalam filem gang tu Upin Ipin main peranan. Dia ada teman dia Opet, dia masuk dunia lain, itu semua. So bila keluar dia meletup, dia dapat 16 juta. Dan box office tahun 2009 tu. Modal 4 juta dapat 16 juta. Alah filem orang dapat berapa sen. Inilah masalah Haji ni, bila kita tanya dia pasal duit, dia akan beralih tempat lain. Macamlah kita nak minta duit dia. Adalah. Tadi kata banyak duit. Dia tanya dia, alah. Tu 4 juta modal dapat 16 juta, kaya lah. Yalah panggung ambil setengah. Tak kira lah ambil setengah tak ambil setengah pun. Kalau ambil setengah pun dah 8 juta, tolak buta-buta je untung 4 juta. Boleh lah jalan lagi. So kita kata continue. So tim saya ujung 2008 tu kata, apa nak buat lagi Uncle? Kita jadikan siri. Itulah kita buat siri Wipin 1 tahun 42 episod 6 minit. Okey, Datuk bermula di Malaysia. Saya nak ambil sikit Datuk, macam mana Datuk berwawasan untuk menjadikan Upin ini cross daripada Malaysia? Ya, kita tahu kalau kita jual dalam Malaysia, TV9 bayar berapa? Satu episod tu masa mula-mula dia bayar RM10,000 je. Kita buat 6 episod RM60,000. Itu 6 episod tu buat 2 bulan. 2 bulan buat tu. 1 bulan belanja kita RM40,000 bayar gaji. So RM80,000. Kalau kita setahun buat 42 episod, RM420,000. Belanja kita kalau 40 itu setahun dah RM480,000. Tak ada untungnya. So untuk animasi nak berjaya, dia kena cross border. Nak masuk ke Indonesia tu bukan senang. Saya jumpa TPI tu
televisyen mendekat Indonesia tu di Cannes. Waktu balik saya polo ke Jakarta, masih tak boleh masuk lagi. Lepas tu nasib baik ada kawan yang kata dia kenal semua manager kat situ. Saya kata, okey bu, ambil ni, push. Kalau dapat, you dapat 20% semua income. Serius? Kita bagi 20%. Sampai sekarang? Tak, dah lepas tu kita pecah lah. Adalah sebab kita break out dengan dia. Yelah yang 20% yang bagi kat puan tu dah bagi kat saya 20% tu. Apa hal pula, kau pun tak ada involve. Dia kira anggap macam kira abang dengan adik dekah. Ya, adik kita ramai lagi kan. So susah itulah betul nak makan duit haji ni. So bila dia agree nak ambil tu, kita tawarkan harga, TV Indonesia tu kata dia tak boleh bayar, terlalu tinggi. Okey. So dia kata kita revenue share. Kita tak tahu apa revenue share, daripada tak terjual, ambil je lah. Rupanya revenue share tu semua iklan yang dalam slot tu kita share 50-50. Tak, dia ada persenan. Saya dulu 15% je dia bagi. Okey. Tapi bila dia masuk the first one tu, bulan puasa, main pagi, petang, malam, sahur ada. Iklan masuk tengah. Bulan itu aja 1 juta. Lepas tu yang jual tu ibu, dia datang jumpa saya. Pak, kata, saya rasa dirampok. Kenapa bu? Harusnya saya beli putus. Ya. Saya sudah silap. Saya bagi revenue share. So okey lah. Dapatlah. Masa nak masuk tu disuruh tukar bahasa Indonesia. Saya kata tak mau. Kalau filem Indonesia masuk Malaysia, kita tak tukar bahasa pun. Ini apa pasal kita nak tukar bahasa? So dia agree. Dia takut. Itu saya dia takut tak laku. Tapi bila main meletup, budak Indonesia cakap, wah bahasa Malaysia lucu. Sampai sekarang kekal dalam bahasa Malaysia. Cuma dia tahu subtitle je lah. Okey tu. Diam tak diam borak dengan Datuk ni tak puas. Diam tak diam dah hampir setengah jam saya borak dengan Datuk. Saya rasa pasal cerita Upin dan Ipin ni, saya rasa satu Malaysia dah tahu dah. Siapa Upin Ipin. Jangan kata orang Melayu, semua bangsa dalam Malaysia telah mengenali Upin dan Ipin. Sebut saja, daripada agung, daripada sultan, sampailah ke orang-orang biasa, tak kira peringkat umur, tak kira bangsa, tak kira agama, semua mengenali Upin dan Ipin. Ini satu branding yang begitu besar. Okey, Datuk, saya lari sikit Datuk. Apa pentingnya branding dalam perniagaan? Branding tu perlu. Kerana kalau brand tu besar, ramai orang minat nak menombang tuah pada brand tu. So bila dia menombang tuah, kita dapat tuah. So orang datang nak gunakan untuk push barangan dia. Kita dah pernah bekerjasama dengan Colgate. Colgate tu dulu dia nak keluarkan mark, ada gambar Upin dan gambar kawan-kawan dia yang lain. Tiap-tiap satu mark tu kita minta 50 sen. Dia tak bagi, dia nak bagi 20 sen. So dia akan jual, kalau beli 2 tiup Colgate tu dapat 1 mark. So saya kata order lah 800 biji kan. Berapa? 80,000 itu kan. Dia kata tak boleh, kata dia nak buat 3 bulan punya kempen, dia akan buat 60,000 je. So kita agree lah 20 sen. Tak sampai sebulan dah habis. Lepas tu dia datang balik, kata dia nak tambah lagi. Saya kata dulu kita suruh buat banyak, dia tak nak kan. Sekarang harga dia 50 sen. Haji ni memang bisa. Salam Haji. Salam Haji. Macam itulah berniaga. Macam itulah berniaga. Korang ni apa benda lah, korang ni tak pandai berniaga. Kau jangan kau tengok Haji ni berniaga pandai tengok. Kan? Pandai pau ni Haji ni. Aku yang pau dia tak dapat ni. So branding branding tu kalau kuat, orang kejar. Kita pernah kerjasama dengan Paman Niaga di Indonesia. Paman Niaga sini tak nak ambil brand Upin. Malaysia tak nak ambil? Tak nak ambil. Ini masalah di Malaysia ni, banyak yang tak percaya. So Paman Niaga dia buka company dekat Indonesia, dia nak jual Colgate budak-budak, ubat gigi budak-budak.
So dia tak ada kilang. So dia ambil daripada kilang yang buat Lion tu kan. Oh, di OEM lah. Dia OEM. Dia tahu ubi pen. Dia jual lah semua dekat Indomaret segala kan. Budak semua nak beli ubi pen. Harga dia 20% lebih mahal daripada Lion. Laku habis. Habis. Lepas tu vitamin C. Dia kerjasama dengan kartun lain lah kat sini. Tak laku. So semua dibawa ke Indonesia, dia tukar jadi Pipin. Laku. This is the power of branding bagi korang yang sedang menonton kita punya podcast Lepak Let's Kopap ni. Jangan melihat bahawa Upin dan Ipin satu animasi saja. Kita lihat pemikiran Tuan Haji ataupun Datuk Tuan Haji bersama dengan saya, bagaimana pemikiran dia melangkaui pemikiran mereka yang lain dalam bisnes. Dan inilah sepatutnya yang kita ambil daripada Datuk Haji, supaya kita juga mempunyai inspirasi untuk berbeza daripada orang lain. Dan itulah saya rasa expo yang ada pada hari ini adalah hari terakhir bagi korang yang ada dekat rumah lagi, yang masih tak tahu nak ke mana. Mungkin boleh siapkan anak-anak ataupun siapkan diri siapa-siapa kat rumah. Datangkanlah ke WTC untuk menyaksikan konsert Upin dan Ipin pada malam ini. Okey, Datuk, dah setengah jam tu. Okey, Datuk, saya dengar macam-macam Datuk. Datuk ni suka berangan-angan, suka ada impian. Dan saya juga dengar orang cakap kat belakang, Haji ni dulu macam-macam nak buat. Dan yang terbaru, Hala 7 Les Kopap itu bukan hanya kepada melahirkan animasi, tetapi Hala 7 dah ada nak buat theme park. Agak-agak lah Datuk ni buat animasi, nak buat theme park, itu bukan Datuk punya kerja lah Datuk. Datuk tak boleh. Apa yang Datuk gila sangat yang rasa Datuk boleh buat theme park ni? So kalau you study balik Disney punya income stream, dia punya filem dengan TV station tu hanya 30%. Ya. Yang lain daripada theme park, daripada news channel dia, itu yang banyak buat duit. So theme park ni memang boleh collect duit. Semestinya Upin Ipin dah begitu famous, kalau kita buat theme park, mestilah ramai yang nak pergi. Kuasa yang menyuruh pergi tu anak-anak, bukan mak bapak. Anak kalau nak pergi, mak bapak pasti ikut. Terpaksa bawa. Sekarang orang semua sayang anak. Lepas tu dia bodek mak dia. Mak dia pula, laki dia pula takut anak, takut bini. Ya. Jadi bila dia bodek mak dia kata, abang jom pergi, abang ikut. Paksa. So, Haji takut dengan orang rumah? Mestilah takut. Okey, jangan ketawa. Ni tengah live ni. Datuk Haji Burhanuddin takut dengan orang rumah. Mestilah statement. Ya, dia ibu duit. Oh, ibu duit. Kalau dia tak nak buat story Upin Ipin, kau ada duit. Tu juga. Kalau dia mogok, aku habis lah. Tu pasal tak berani kahwin lagi. Kesian. Yang ni aku kesian. Duit banyak tapi takut. Tengok macam saya. Tak ada pun kahwin lah. Saya tak ada jodoh. Okey, Tok. Balik kepada theme park ni, Tok. Datuk punya angan-angan ni terlampau tak boleh brain lah. Dari 2014 saya nak buat. So, pertama kali saya nak buat, kita hire Sanderson Group untuk buat feasibility studies. So kita dah buat feasibility studies is viable. So saya bentangkan feasibility studies tu dengan Malaysia Airport Berhad, dan dia allocate 200 ekar sebelah F1 untuk buat theme park Upin Ipin. Itu 2014. Tetapi dia kata cari duit sendiri untuk buat. Cari duit sendiri. Untuk buat. Dia siapkan tanah, boleh buat kat situ. So saya pergi jumpa Hazanah. Hazanah dia banyak melabur macam-macam. Dia waktu itu dia nak buat 7 theme park. 7 theme park. So kita kata satu buatlah Malaysia punya. Kita sama-sama bangunkan ini dan kita bangunkan kepakaran daripada anak tempatan. Dia tak nak. Dia nak brand overseas. Itu dia bawa Legoland. Saya kata Legoland, dia static park.
Orang Asia takkan nak static park. Tu dia cakap dengan saya, itulah Haji tak tahu. Orang pergi Singapore, lepas tengok Universal Studio, dia cross highway pergi tengok Legoland. Dia kata either you are conned by the consultant or your staff must be stupid. Orang tu kalau dia cross saja causeway, dia terus pergi Melaka. Makan seafood kat Melaka, tak ada dia nak pergi tengok Legoland. So akhirnya dia buat Legoland. Dan sekarang apa jadi? Lego. Dah tukar nama Legoland. Legoland. Let go lah. Berapa itu banyak dia orang melabur tu? 750 juta. Datuk nak minta berapa juta ni nak kalau nak buat theme park ni? Ya kita buat sama-sama lah. Tak, Datuk nak berapa ni modal So ni? kita waktu itu kita estimate 700 juta lah. La ilaha illallah. Datanglah jumpa dengan saya. Okey lah. Datuk ni pun satu lah. Pasal itu aku tak kenal kau. Sekarang kalau Datuk minta, saya dah buat pelaburan tempat lain. Dah habis dah duit saya dah. So kita pun tak patah semangat. Kita cuba lagi cari tempat lain. So tahun 2000 berapa? 2014 ke 15 tu, Datuk Samri offer saya tanah dekat Ipoh. Oh, Perak. 42 ekar. Kau buat theme park kat sini. Saya cakap dengan dia, kita tak boleh buat theme park di Ipoh. Sebab dia jauh dari airport. Orang turun kat Penang, kurang-kurang 1.5 jam nak sampai Ipoh. Turun KL 2 jam lebih baru sampai Ipoh. So bila airport jauh, kita tak dapat pengunjung dari luar. Kalau misal UPP ni, pengunjung kita yang kita harapkan mestilah orang Indonesia. Indonesia yang makan tak habis tu. Oleh kerana itu, saya tolak. Dan orang dah bagi tolak pula. So kita cakap Ipoh tak boleh buat theme park. 3 kali dia suruh saya buat, dia tolak. Datuk nak buat kat mana ni sebenarnya? Dan akhirnya dia buat Maps. Yang ada Maps. Map. Map tu gagal sebelum buka. Saya dah cakap tak boleh buat kat Ipoh. So lokasi yang baiknya di Lembah Kelang ni atau di negeri Melaka yang tak jauh dari airport. Dan orang Singapura boleh naik. Singapura, Indonesia boleh naik boat. Ya, Indonesia naik boat. KLIA setengah jam sampai. Atau di Lembah Kelang. Lembah Kelang susah lah, tanah besar-besar tak ada. Lepas tu mahal pula. Saya ada tanah kat KL lah tu. Ada? Tanah kubur. So itulah kita tetap persu. Tapi Alhamdulillah ada satu grup, Kings Group. Dia sedang membuat pembangunan Kings Park di Gotong Jaya. Minggu lepas dia sign agreement dengan dia untuk kita membangunkan Kings Park. Di dalam Kings Park tu Taman Tema Upi Ipin. Mantap. Sana pula cuaca sejuk. Barulah boleh pakai kot. Memang. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan. Kadang-kadang kesabaran kita menanti tu Allah nak tengok bagaimana kehendak kita tu Allah nak uji. Dan Datuk Haji, daripada berjumpa, saya dah dengar pasal theme park ni, saya rasa lebih daripada 10 tahun. Saya dah dengar dah. Saya cakap ni jadi ke Haji ni kan? Tapi dengan ada bukti dia boleh buat animasi, saya cukup percaya, saya cukup berdoa supaya satu hari nanti theme park tu akan muncul. Dan kesabaran dia, pergi Ipoh sana tak boleh, sini tak boleh, tetapi dapat pula tempat theme park ni kena sejuk. Kena sejuk. Kalau panas-panas pening tu nak main tu. Kita sejuk mantap. Kalau tempat panas, kita buatlah dalam hall. So nanti theme park kita kita plan, kita tak nak buat open ride. Tak boleh? Bukan tak boleh, boleh. Tapi cuaca kita tidak mengizinkan. Gotong Jaya sejuk. Ya sejuk, tapi hujan banyak. Kalau mesin tu dia berkarat. Datuk ni degil. Cuba sekali-sekali dengar cakap saya. Dengar cakap dia je. Itu pasal dia tak kaya. Tak boleh fikir jauh. Maintenance tinggi tau. So maintenance tinggi. So kita buat indoor. Dan nanti kita buat sesuatu yang imersif. Orang boleh tu boleh interact dengan itu. Dan konten tu tim saya boleh buat.
So bila theme park tu based on content, setiap 6 bulan kita tukar. Jadi theme park tu akan fresh. Ya. Itu tujuan dia. Dan kita dapat membuka peluang pekerjaan. So Berapa ramai Datuk rasa peluang pekerjaan dah cuba dapat? saya akan buka untuk buat konten tu kurang-kurang 200 orang lagi saya akan ambil. Kalau theme park tu ada hotel tak? Habis orang datang nak main tak ada tempat hotel nak duduk. Mestilah ada. Buka hotel pula. Cina tu buat, bukan saya. Itu kan Kings Park Development. Oh. Saya buat theme park di atas saja. Okey, faham. Ha. Datuk tak nak rakan kongsi sleeping partner. Cukuplah Rosyamno. Yalah, saya boleh promote. Main datang ramai-ramai iyalah, pergi ke bagi sikit pun jadilah. Tok 3%, 2%. Cukuplah Rosyamno supermarket. Aduh. Tapi apa pandangan Datuk tentang angan-angan? Angan-angan ni memanglah semua start dari dreams kan. Kita berangan. Dulu tapi saya tak pernah berangan pun nak bawa Ferrari. Tiba-tiba boleh beli Ferrari. Macam mana? Ni nak bagi tahu saya ada Ferrari lah ni. Itulah. Hafsan kau orang panggil aku jadi dia punya host untuk podcast ni? Tak, maksud saya serius ni Datuk. Bagaimana angan-angan itu boleh mempengaruhi impian kita? Sebab ramai orang dia tak faham tu. Bagi saya angan-angan tu terlalu penting. Kan? Ya, kita berangan. Lepas tu kita cari cara kita nak menghasilkan benda tu. Kita buatlah strategi, kita berusaha. Kalau orang tak nak buat, kita cari orang lain. Kita convince dia, kita buat paperwork. Lepas tu sembahyang, berdoa. So satu hari dimakbulkan Tuhan. Jangan kita patah semangat. Saya pernah pergi jumpa tabung haji. Present tu. Dia kata tak boleh. Tabung haji syariah compliant. Pasal dalam tu banyak patung. So kita faham. Tapi dia minta kalau dah jadi besok, FMB boleh bagi tabung haji tak? Kita kata mestilah tak boleh. Subahat. Oh, dia nak FMB pula. Ya. Macam mana? Oh, kacau ni. Banyak yang kita dah jumpa macam-macam itulah. Tapi haji ni memang orang yang degil haji Yalah. Kalau tak degil macam mana kita nak berjaya? Sekali orang aja kau nangis. Untuk berjaya menjadi ahli perniagaan dalam bidang apa sekalipun, angan-angan tu kena ada, usaha sudah tentu kena ada. Solat, doa kena ada. Degil kena ada. Apa pentingnya degil ni? Kita tak patah semangat untuk mengejar cita-cita kita. Maknanya kalau katakan kita buat hari ni gagal, lepas tu kena buat lagi. Kita tengoklah apa pasal kita gagal. Kita dah sekali kita gagal, kita tengok yang benda ni tak boleh pergi lagi. Yang kau degil nak buat lagi buat apa? Bodoh lah namanya. Bodoh kenapa pandang saya? Kenapa pandang saya? Tak, itu kita menceritakan. Jadi ambil iktibar dari situ lah. Okey, sejauh mana theme park UP Ipin ni boleh menandingi theme park yang berjenama besar dalam dunia ni? Datuk, saya nak tahu impian Datuk. Ya, kita kata kita akan bangunkan theme park UP Ipin yang pertama dalam dunia. Okey. Pasal tak ada theme park lain yang nama UP Ipin. Jadi dia pertama dalam dunia lah. So kita buat canggih. Tapi yang dekat Gotong Jaya nanti, dia bukan theme park yang besar. Oh, kecil je? Kecil je, atas kedai. Itu bukan impian Datuk kan? Bukan, kita ada lagi satu tempat yang kita nak buat. Itu 60 ekar. Itu kita nak buat macam Disney. Oh, kat mana tu? Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Itu ada. Kan? Tapi itu kita belum finalize dia punya agreement ke. Jadi kenapa habis Melaka panas tu? Kita buatlah supaya orang suka, tak ada merasa panas. Semua aircon. Ride dia dalam aircon. Okey, di antara bayangan-bayangan Datuk tentang Taman Tema UP Ipin,
apa yang tadi Datuk kata content Amazify. Okey, yang lain-lain sekali permainan-permainan tu takkan asyik nak jumpa Upin Ipin buat patung. Budak-budak dia tak kisah 10 kali dia nak tengok Upin Ipin. Dia kalau Rosamno orang tak nak tengok. Itu je. Kalau Upin Ipin ni mana pun 10 kali pun budak dah pergi. Ni apa benda pula ni? Saya nampak ni ada headquarters ni apa benda ni? Mana ada ni? Kita nak, itu kita punya angan nak adakan headquarters kita. Apa nak besar-besar sangat pula? Kita punya staff ramai. Berapa orang staff sekarang? 200. Mana ada ramai 200? 200 mana ada ramai tu? Besok kita buat team park. Oh ya Kita kena ambil 200 lagi. Dah 400 orang. Sekarang 200 pun sebulan 1 juta gaji dia tu. Apa sebab mahal sangat pula? Kita kenalah bagi gaji yang mahal pasal dia orang terror. Teknikal. Kalau orang puting kau boleh bayar mahal. Juta bayar gaji sebulan? Ya. Ni tak tipu tau. Kalau kita boleh bayar gaji 1 juta sebulan, that's why aku boleh pakai Ferrari. Datuk, nanti dah puas pakai pulang balik ya. Okey. Tak apalah aku mengalah, tapi dah puas pakai nanti pulang hantar balik rumah Okey Datuk. Datuk melihat, saya melihat macam ni. Kadang-kadang kita ada universiti-universiti tempatan yang melahirkan banyak graduan-graduan dalam bidang perfilman termasuk animasi. Tetapi akhirnya kita punya prasarana dalam negara kita ini tempat untuk mereka tidak ada. Mereka keluar negara. Tapi negara sudah berbelanjakan banyak duit. Di universiti ni ada kursus pakaian ni, ada ni banyak universiti ada pasal perfilman, tapi keluar tak kena, tak synchronize. So ni macam mana pendapat Datuk? Datuk tak apa, at least dah ambil budak-budak ni kerja Datuk, tapi kita punya bakat-bakat tu banyak keluar. Yalah, kalau tengok berapa banyak studio animasi yang betul-betul berjaya, yang membangunkan bisnes animasi. Kalau setakat buat filem, buat siri, tak hidupnya. Sekarang TV lokal dia tak nak ambil, because satu episod 1/2 jam tu studio animasi dia minta 30,000 ke 40,000. Baik dia beli syndicated, harga dia baru $2,000. Selagi kerajaan tidak mengadakan undang-undang yang 30% siri animasi itu mesti lokal, sampai itulah dia orang tak boleh jual kemari. Saya bernasib baik kerana saya dapat masuk Indonesia, dan kita ada income yang tinggi dari Indonesia untuk menjana pendapatan bagi membayari gaji anak-anak ni. Okey, Datuk cakap pasal kerajaan. Kerajaan tadi saya sentuh sikit Datuk Apa pandangan Datuk tentang bagaimana syarikat-syarikat dalam negara membelanjakan duit yang banyak dalam bentuk pengiklanan dalam platform-platform yang dimiliki oleh company luar negara seperti Facebook, IG, TikTok, dan tidak ada sekatan daripada negara kita. Pada pendapat saya, boleh belanja tapi mungkin 50% kena belanja kepada pengiklanan dalam platform dalam negara. Apa pandangan Datuk? Nah, orang berniaga dia nak cari platform yang murah untuk dibuat. Dulu TV station the main, because YouTube semua tu belum lagi gitu, belum lagi terkenal. Tapi sekarang semua berpindah kepada YouTube semua. Yang platform media sosial ni, because kos dia rendah, dan TV station tak mau menurunkan harga pengiklanan dia. So kita nak buat macam mana? Kalau saya berniaga pun saya taruh dekat tapi YouTube. Duit kita keluar, tak ada sekatan daripada kerajaan kita. Kita tak bolehlah mengharapkan sekatan lah itu untuk membangunkan industri. So kena kerja collaborate. TV station turunkan dia harga pengiklanan dia, kerana impak pada TV lagi besar daripada YouTube semua ni.
Tapi TV station tak mau. Pasal gaji dia besar. Itu semua kena tengok balik lah macam mana kita nak menjana dalam perniagaan ini. Kalau tengok sekarang billboard pun banyak kosong. Pasal dia tak mau turunkan harga. Dan kalau kita tanya dia kenapa dia tak nak turunkan harga, MBSA, Suruhanjaya, cukai dia bukan main mahal. So dia nak tampung tu. So collectively semua orang kena tengok balik macam mana nak menjana perniagaan ini supaya masing-masing dapat. Okey, Datuk dah buat animasi, Datuk nak buat insya-Allah theme park nak jalan ya. Lepas dekat Gotong Jaya nak pergi ke Melaka pula. Alhamdulillah. Saya rasa ini satu benda yang begitu besar berlaku dalam negara kita yang dipelopori oleh seorang yang bernama Datuk Haji Burhanuddin ni dan isteri dia dan juga tim dia dalam Lesko Park. Jadi Lesko Park ni yang dulu saya susah nak sebut tu. Sekarang satu Malaysia dah boleh senang-senang sebut Lesko Park. Dan juga lepak Lesko Park hari ni saya nak tanya Datuk satu. Datuk tak nak buat ke channel Datuk sendiri? Kita tumpukan pembuatan animasi. Sebenarnya untuk buat channel ni banyak dah bagi. Latest sekali MNC TV Indonesia disuruh saya buat. Tapi kita tak nak ke arah itu. Kerana ke arah itu bila kita buka channel kita sendiri, kita kena pandai nak menjana income untuk menghidupkan TV station itu. Sekarang kita tahulah pengiklanan susah, semua susah. Apa saya nak fokus ke situ? Baik kita buat macam OTT platform? OTT platform sama juga. Kita kena menjana pengiklanan semua nak hidupkan tim tu. Tapi kan Datuk boleh buat ni, animasi orang tak boleh buat, Datuk boleh buat. Theme park orang tak boleh buat, ni boleh buat. Buatlah. Baik, penakut. Bukan penakut. Nakut. Duit banyak tapi nak sorot bawah katil. Baik kita jual aja kita punya tu. Orang tayangkan, kita dapat duit, tak ada mening kepala. Kalau tidak kita hari-hari nak tengok berapa rating dia. Lepas tu tim saya kena pergi cari orang suruh iklan kat situ. Berapa kita nak pening kepala? Ni tiap bulan Google hantar duit, MNC hantar duit. So apa susah? Tak boleh bercakap tu, tapi jangan muka tu jangan belagak. Boleh bercakap tapi muka jangan belagak. Saya pelakon tau, saya boleh baca. You dah lama dalam entertainment industry kan. Kalau you nak dapat respect kena belagak. Walaupun tak ada duit. Okey tu. Sampai bila Upin Ipin ni? Takkan tak ada jenama apa tu nama baru yang selain daripada Upin Ipin? Upin Ipin bukan dalam Lesko Park, bukan Upin Ipin aja. Tahu, tapi saya nak lagi nama manusia yang hero dan heroin ke. Kita buat Puteri. Tapi tak jadi pun, tak top macam Upin Ipin. Belum keluar lagi, orang sedang menunggu. Serius? Macam mana Datuk tahu dia orang sedang menunggu? 10 tahun dah dia orang menunggu. 2014 kita rilis 6 episod Upin Ipin, Puteri. Sampai sekarang tak keluar-keluar lagi. Baru semalam kita rilis dia punya trailer, teaser dia. Sebenarnya kita ambil masa yang begitu lama kerana kita buat research. Macam mana kita boleh menjayakan filem Puteri ini. Kalau pasal perempuan dia susah sikit. Pasal rambut dia nak cantik, dia terbang, dia punya kain nanti macam mana dia bergoyang. Angin tiup. Iya. Kerana itu mengambil masa yang lama kerana kita buat research. Dan Alhamdulillah kita dah habis buat research. So semalam kita rilis Puteri Bali dengan Nipis tu, itu final. So lepas ni kita dah ready untuk buat filem Puteri. Tetapi kita nak buat theme park, tak tahulah yang mana kita nak dulu kan. Buatlah dua-dua sekali jalan tu. Tim tak cukup. Tambahlah tim, duit simpan banyak buat apa? Nantilah satu-satu. Aduh. Okey tu. Biasa Datuk buat carnival. Sekarang Datuk buat expo di WTC Kuala Lumpur. Okey, siapa-siapa yang baru tengah tengok live ni,
Kalau korang ada masa bawa anak-anak ataupun diri korang sendiri datang ke WTC malam ni, ada konsert Upin dan Ipin. Aku minta tolong kat korang semualah, tolonglah bagi tahu dekat dalam kau punya family group ke apa, datang. Masuk kena bayar ke tu? Ya. Berapa ringgit? 100. Kalau tidak mana boleh kaya. Mahal pula. Kau tengok konsert kau pun 100 kan. Murah je tu. Malam ni tak ada diskaun lah tu. Okey, kalau jangan tak diskaun malam ni, bagilah diskaun tu. Tu bagilah diskaun. Dan last tu mestilah kena. Tapi bagilah. tengoklah, insya-Allah kau datang ada tempat boleh masuk. Pasal dah sold out. Semua konsert kita dah dibayar oleh syarikat-syarikat besar. So masuk free je. Syarikat besar tu aku. Malam ni semua rakyat Malaysia, saya Rosyamno belanja konsert Upin dan Ipin, satu tiket berharga RM100. Don't worry, saya dah bayar semua. Datang masuk percuma. Datuk yang cakap suruh belagak tadi kan? Datuk yang cakap suruh belagak tadi kan? Aku tak ada kisah. Tapi kalau dia orang tak dapat masuk tu cari Rosyam. Tok, malam ni malam terakhir, Datuk arahkan je kru Datuk, bawa LED ni, tak cukup tempat pasang kat luar, dia orang tengok kat luar lah Tok. Benda kecil punya lah. Ya, nampak. Okey Tok, Expo. Adakah ini kali pertama, kali terakhir atau memang impian Datuk nak bawa Expo ni ke seluruh Malaysia? Ya, ini pertama kali kita cuba buat Expo. Pasal ini tahun ke-20 kita meraihkan kelahiran Lekopak ni. So kita buat Expo ni, dia ada talk. Setiap hari ada talk. Kita bawa orang-orang yang terkenal dalam industri ini. Misalnya hari itu kita bawa. Yang lepas KL pergi mana tu? Lepas KL, saya tanya lepas. Yang tadi Datuk cakap, lepas KL nak pergi mana ni? Lepas kita KL tak nak pergi tahu Johor. sama ada kita buat kanibal balik atau kita rombak kanibal tu seperti ini. Ada talk. Tok, saya punya cadangan. Sekali-sekali tolong dengar cakap saya boleh tak? Boleh. Geram betul lah orang kaya ni. Datuk buat 3 suku tu carnival. Suku tu buat Expo. Ilmiah punya. Ilmiah punya. Itu yang kita jadi anak dia kita halau masuk ke dalam tempat carnival, bapak dengan mak dia atau abang masuk kat sana. Datuk pasanglah security supaya budak ni ada tag semua tak boleh keluar. Jadi keselamatan itu pun aku nak ajar lah mak. Tak ada masalah. Kita dah fikir. Mungkin kita buat di sini. Pasal ini kan berapa label ada. Ya. Di atas tu bukan carnival. Bawah ni kita buat macam ni. Tapi masalahnya kita dah cek tarikh dia tu dah penuh. Maknanya Datuk ni tak ada perancangan. Tak apalah. Cuba rancang awal-awal. Ya, kita nak book untuk tahun depan. Dia kata dah penuh. Dah penuh? Serius lah dia orang ni. Itulah kita tengah negotiate. Orang tu belum bayar duit, kita bayar duit dah. Duit banyak kan? Taruh dah duit terus, dia orang terus diam. Nantilah tengah urus. 20 tahun anniversary Datuk. Satu kejayaan yang saya rasa cukup kagum. Biasanya kadang-kadang company filem ni tuan-tuan dan puan-puan dekat Malaysia ni, dia tahan 10 tahun je. Lepas tu dia hilang. Nak pula animasi macam ni dapat bertahan, kira tabik lah Datuk kan. 20 tahun anniversary, Datuk sambut dengan kejayaan yang begini. Datuk bagi ilmu kepada orang luar. Datuk tak kisah pun Leskopak, tak kisah pun ilmu yang ada ni untuk bersaing dengan orang lain. Datuk punya pemikiran untuk mengembangkan lagi dunia animasi ni. Tapi Datuk dah kahwin berapa tahun? 41. Apa anniversary Datuk buat pada orang rumah? Jawab. Itulah. Dia bila anniversary tu, dia belikan aku kereta. Tak habis-habis dengan kereta. Kereta bukan kasih sayang Datuk. Sayang lah. Kereta bukan kasih sayang. Kereta tu boleh rosak, kereta tu boleh karat, kereta tu boleh rosak, boleh hancur. Rosak aja kita ganti kereta baru. Tak, Datuk tadi cakap itu ibu duit.
Saya nak cerita pasal kasih dan sayang Datuk kepada Datin. Tiap-tiap malam aku tidur dengan dia kan. Apa lagi nak kasih sayang? Memang tiap-tiap malam Datuk. Saya cakap pasal 41 tahun punya journey tu. Ini aku dah lahirkan apa dia nak. Dia nak buat filem. Nah, aku bangunkan Lekopak. Dia happy buat ni. Mana ada lelaki buatkan untuk bini macam ni? Kau ingat kau seorang ke tu? Macam tu. Kita orang ni tak ada yang tengah tengok live ni kan. Tak ada ke buat something untuk isteri? Yalah, Rosyamno. Tok, jangan belagak sangat boleh tak? Rosyamno dia buat supermarket kan, nama dia je. Kita bangun Tok, ni. saya nak lancar supermarket baru ni, Tok. Apa dia? Saya nak lancarkan hari Rabu 17 hari bulan. Di sebelah Jekyll Square. Saya buka baru punya situ. 8 malam saya buat pelancaran. Kau ambil Lulu punya tu. Lulu punya. Lah saya pun ikut Datuk kak. Kita Datuk ni, kau nak tahu kat rumah yang tengah tengok live ni, Datuk ni memang macam ni. Dia cakap lepas je. Dia cakap lepas, bukan dia belagak, bukan dia apa, tetapi jenis orang macam tu yang tak ada sorok punya. Kalau dia kata A lah, kata B lah. Jadi dia nak berkongsi. Sebab tu kadang-kadang kalau kau tengok cara aku berborak dengan Datuk ni, dia lain sikit kan. Tapi aku taklah sekaya dia kan. Taklah. Aku pun belagak juga. Tapi dia lagi belagak kan. Lagi belagak. Tapi apa pun Datuk, terakhirlah Datuk, your journey Datuk, sebelum Datuk pejamkan mata. Saya bukan nak kata Datuk nak mati, tak. Sebelum Datuk pejamkan mata, apa yang Datuk nak tengok terjadi dengan the brand of Leskopak? So, memang impian saya dengan isteri saya nak buat theme park. Kalau dah itu terjadi, so final lah, kita dah buat, hasilkan. Sekarang lepas tu macam mana kita nak menjadikan dia begitu satu attraction dan begitu kuat. Sebelum buat tu saya dah travel seluruh dunia. Semua Disney-nya theme park saya dah pergi. Serius? Ya. Habis budak-budak situ tak heran tengok orang tua masuk Disney tu? Alah, sana banyak orang. 2 tahun lepas saya bawa 8 orang staff saya pergi Florida. Tengok Disney World. Kalau tidak dia tak ajar tu cakap kita nak buat attraction macam ni, dia orang tak boleh bayangkan. Tapi bila saya bawa ke sana, dia tengok Star Wars. Oh, ini macam kita masuk dalam tu, dia bawa kita macam kita berlakon dalam filem. Sampai tengah jalan kan, askar stop kita, suruh turun. Lepas tu dia bawa naik ni, nak pergi bawa penjara, naik kereta lain. Tengah jalan kan, rebel datang, curi kita. So kita lari, mengelak. Kita sampai berlakon dalam filem tu. Itulah attraction yang kita nak. Dalam cerita Upin Ipin, ada cerita macam itu. Kita boleh buat cerita Pim Pim Pom. Tu memang impian Datuk. Ialah boleh minum sekejap tu? Boleh. Tengok sampai hilang suara, dia tak berani. Datang jauh-jauh bagi sejuk. Jadilah. Impian dua figura yang satu ketika dulu tidak dikenali, tapi alhamdulillah siapa yang tidak kenal suami isteri figura yang begitu hebat, yang dalam bidang animasi saya meletakkan mereka begitu agung dalam kategori mereka, telah menjadikan satu benda yang tak terfikir oleh rakyat Malaysia. Mereka berusaha sendiri mengembangkannya dan akhirnya menjadi kenyataan dan dapat cross daripada negara kita ke negara Indonesia khasnya, yang ada hampir 300 juta penduduk di sana dan dapat conquer pemikiran orang-orang sana khasnya anak-anak. Dan hari ini Dato' Haji dan isterinya dan timnya Leskopak dengan benda barunya iaitu theme park. Dan bagi seluruh rakyat Malaysia, yang bagi saya tak ada kena-mengena dengan bisnes Dato' Haji, tapi saya mengharapkan semua mereka di luar sana memberikan sokongan yang begitu besar kepada Leskopak, kerana Leskopak ada anak-anak muda yang berfikiran lain. Sudah pastinya bosnya berfikiran yang begitu jauh, dan mereka lah yang harus kita support
dan jangan dihilangkan dua nama Upin dan Ipin ini bagi generasi-generasi yang akan datang lahirnya mereka. Kalau 20 tahun maknanya kalau dulu dia 1 tahun, sekarang umur budak itu dah 20 tahun. Ya, kalau 10 tahun akan datang dia dah ada anak dah. Dan anak yang lahir itu juga mesti mengenali Upin dan Ipin. Kenapa saya kata begini? Kerana Upin dan Ipin ni sampai hari kiamat pun tidak akan besar-besar. Ini perniagaan yang paling hebat, perniagaan yang boleh diwarisi. Kalau macam saya ni daripada muda dah tua sekarang, tapi Upin dan Ipin dah 20 tahun dia masih macam tu lagi. Tapi perlu diingat juga ya, kat luar sana, saya ni adalah sebahagian daripada Upin dan Ipin. Saya adalah kawan kepada arwah bapa Upin Ipin. Nak lobby tu masuk JK. Apa pula tak ada Datuk buka sekarang? Betul. Bukan lobby. Tengok dia dengki. Sebenarnya Datin Hajah yang minta saya buat tu. Lepas tu bila dah popular sikit, lepas tu dia marah. Dia suruh saya pula bayar dia kalau nak sambung cerita. Macam ni punya orang kaya pun ada. Meniaga. Diam tak diam. Kita dah 1 jam ni tu. Itulah. Kan? 1 jam dah kita. Saya berharap Tok, okey, 2 minit Tok. Last Datuk punya kata-kata kepada yang sedang menonton kita Tok. Silakan Tok. Saya mengharapkan kita terus meminati Upin dan Ipin dan menyokong tim kita lah menghasilkan benda ini. Dan insyaAllah kalau kita buat Team Park besok, bolehlah pergi melawat dia dalam cuaca yang sejuk di Gotong Jaya. Kalau ada katakan contohnya anak-anak muda Datuk dekat luar sana yang mereka ada idea, mereka tak bekerja dengan Datuk, ada idea untuk menghasilkan animasi, cerita animasi atau watak animasi baru, Datuk punya Les Kopak boleh terima? Kita kata cubalah. Bisnes ni cubalah. Itu je. Habis boleh datang terus kat Les Kopak tu? Datang boleh, sama ada saya nak sokong ke tidak itu lah. Memanglah Tok, dia orang usaha lah. Ataupun boleh email lah. Okey, nanti kau apa email. Kita tak ada ambil idea orang. Tamak betul. Bukan tamak, susah. Asal lah susah pula Tok? Kan dia minta royalty lah itu ini pening kepala kita. So kita buat kita punya lah. Tak payahlah pening kepala. Datuk buat satu animasi tu, Legau dan Ngala. Apa tu? Saya lah. Okey Tok, terima kasih banyak Tok. Banyak yang Datuk dah kongsikan kita orang. Dan terima kasih kepada yang menonton di rumah. Lepak Les Kopak dan juga hari ni LC Expo di WTC Kuala Lumpur. Okey. Terakhir saya nak ulang malam ni pukul jam 8 malam tu. Jam 8 malam ada konsert Upin dan Ipin. Konsert Upin dan Ipin, tiket RM100. Tapi tak apa, malam ni saya bayar semua. Siapa datang percuma ya. Saya bayar semua. Tadi serius. Malam ni siapa datang tengok konsert masuk percuma. Okey? Terima kasih Datuk Haji Burhanuddin kerana sudi bersama dengan kita punya Lepak Les Kopak. Dan pada anda penonton di rumah, terima kasih kerana 1 jam 6 minit ini anda bersama saya untuk mendengar Hala 7 Les Kopak Sdn Bhd. Dan diharap perkongsian daripada Tuan Haji memberikan anda pemikiran bagaimana beliau daripada nothing dalam bidang animasi telah menjadi king di Malaysia ini. Dan bukan hanya untuk anda berfikir untuk terjun ke dalam bidang perfilman, tetapi semangat beliau, fokus beliau, keberanian beliau boleh kita guna pakaikan sebagai satu inspirasi untuk kita bergerak dalam bidang-bidang yang lain. Saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf jika ada tersilap kata sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan secara live ini. Dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih.